Dengan ini, majlis mempersilakan Yang Berusaha Puan Chong Lingo untuk menjemput dan mengiringi Yang Dihormati Encik Julahi bin Rosli untuk menerima tabir hormat daripada para pasukan yang bertanding. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Pembarisan dipersilakan pembawa bendera kejohanan yang terdiri daripada 4 orang pelajar. Diikuti oleh pasukan Kor Kadet Polis yang diketuai oleh Laksmana Matthew Wan Kawit dengan kekuatan anggota seramai 13 orang pelajar. Seterusnya, Persatuan Pengangkat Laut yang diketuai oleh Alan Alexiaya dengan kekuatan anggota seramai 20 orang pelajar. Pasukan Kadet Bomba yang diketuai oleh Aaron James Laing dengan kekuatan anggota seramai 30 orang pelajar. Diikuti oleh pasukan Kadet Remaja Sekolah yang diketuai oleh Evangelist Stephen Pauls bin Zaidil dengan kekuatan anggota seramai 35 orang pelajar. Yang diketuai oleh Siren Velister dengan kekuatan anggota seramai 13 orang pelajar. Diikuti oleh Persatuan Puteri Islam yang diketuai oleh Nur Syahidah binti Muhammad Hamdan dengan kekuatan anggota seramai 32 orang pelajar. Diikuti oleh pasukan dari Boys Brigade yang diketuai oleh Justin Ko dengan kekuatan anggota seramai 25 orang pelajar. Seterusnya, Persatuan Bulan Sabit Merah yang diketuai oleh Theophilia Abigail Talu anak Tony dengan kekuatan anggota seramai 30 orang pelajar. Diikuti oleh pasukan dari Rumah Kasawari yang diketuai oleh Jericho Jurian anak Cimri dengan kekuatan anggota seramai 40 orang pelajar. Diikuti oleh pasukan dari Rumah Lang yang diketuai oleh adik Frankie Joyce anak Munan dengan kekuatan anggota seramai 33 orang pelajar. Diikuti oleh pasukan dari Rumah Cendrawasih yang diketuai oleh adik Venderick Daniel anak Peter dengan kekuatan anggota seramai 33 orang pelajar. Dan pasukan yang terakhir ialah pasukan dari Rumah Raja Wali yang diketuai oleh adik Alexandrius Venot Sumping anak Stabler Tony dengan kekuatan anggota seramai 23 orang pelajar.